Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Afiq bin Rosli dalam Media Asri Malau. Hari ini 16 Oktober 2025, saya beserta dua orang rakan saya, pengawas pusat sumber sekolah, mengikuti program eksplorasi pendidikan digital daerah Buang Pasu yang bertempat di IPG Kampus Darul Aman. Ikuti tinjauan saya. Nama saya Cik Muhammad Zulfakar bin Rosli. Saya merupakan Ketua Pengurusan Sekolah Harian Pandai Education. So cikgu, hari ini insyaAllah kita nak bentangkan satu aplikasi. Dan aplikasi ni kita nak buat hands on sama-sama dengan cikgu, di mana aplikasi ni dia mau menyumbang kepada tiga perkara, tiga objektif yang utama. Pertama cikgu, kami bangunkan aplikasi Pandai. Objektif pertama adalah untuk kita tarik balik minat pelajar yang dah lama hilang cikgu. Kan prestasi akademik murid dengan cemerlang. Sebelum ni, murid-murid dia belajar, dia tengok, oh subjek matematik dia C. Dan dia tak tahu secara spesifik macam mana daripada C nak naik kepada A. Dan terakhir, kenapa kami bangunkan aplikasi Pandai? Untuk kita mudahkan kerja pengkeranian serta operasi guru. Bersama saya ada orang rakan yang turut serta dalam program hari ini. Apa pandangan kamu tentang program hari ini? Sangat menarik. Banyak mengetahui pengetahuan digital. Itu sahaja tinjauan saya pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi.